Dalam hidup, bukan semua manusia dilahirkan untuk menjadi juara, tetapi ada segelintir yang memilih untuk berjuang, meletup dan bangkit semula, sehingga akhirnya menjadi legenda. Lee Chong Wei, satu nama yang tidak asing lagi, bukan sahaja di gelanggang badminton, tetapi di hati seluruh rakyat Malaysia. Beliau tidak pernah membawa pulang pingat emas Olimpik, namun beliau membawa pulang sesuatu yang lebih bernilai, semangat, harapan dan kebanggaan seluruh negara. Dilahirkan pada 21 Oktober 1982 di Bagan Serai Perak, anak kepada seorang pekerja buruh binaan dan ibunya seorang tukang jahit. Lee Chong Wei bukan dilahirkan dengan keistimewaan, tetapi yang menjadinya luar biasa adalah tekadnya yang tidak pernah goyah. Sejak kecil dia diajar bahawa untuk berjaya, diperlukan bekerja lebih keras dari orang lain. Setiap pagi yang penat, setiap malam yang sunyi, semuanya untuk sebuah impian. Impian itu akhirnya menjadikannya wira nombor 1 Malaysia, bukan kerana kemenangannya semata-mata, tetapi kerana dia sentiasa bangkit walaupun berkali-kali jatuh. Beliau adalah suara dam rakyat yang tidak banyak berkata, tetapi setiap tindakannya bersuara kuat tentang usaha, kesetiaan dan cinta terhadap negara. Dokumentari ini bukan sekadar tentang seorang pemain badminton, ia adalah tentang semangat yang tidak pernah lumpuh, tentang harapan dan bukti perjuangan yang menyatukan kita semua, rakyat Malaysia. Setiap juara ada musuh setandingnya, dan bagi Dato' Lee Chong Wei, itu adalah Lindan. Persaingan antara mereka bukan sekadar perlawanan di gelangan, tetapi satu kisah epik antara dua legenda sukan. Segalanya bermula sejak mereka remaja. Dua pemain muda yang berbakat luar biasa, satu dari Malaysia, satu dari China, yang ditakdirkan bertemu bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berkali-kali di pentas tertinggi dunia. Mereka bersaing sejak di kejohanan remaja Asia, dan sejak itu, pertemuan mereka menjadi tumpuan dunia. Namun, walau sehebat mana persaingan di gelangan, hubungan mereka tetap dihiasi dengan rasa hormat yang mendalam. Setelah dua kekalahan dalam pertandingan akhir Olimpik berturut-turut, Lee Chong Wei kembali ke gelangan Olimpik di Rio 2016. Bukan lagi sekadar untuk pinggan, tetapi demi maruah dan impian terakhir. Di separuh akhir, dia bertemu musuh lama, Lindan, seorang pemain yang telah menjadi bayangan hitamnya di pentas Olimpik. Namun kali ini, beliau bermain dengan tenang, penuh tumpuan, dan akhirnya berjaya menumbangkan Lindan dalam perlawanan yang dramatik dan penuh emosi. 4 tahun sebelumnya, di London 2012, Lee Chong Wei dan Lindan bertarung habis-habisan di pertandingan akhir, dan Lee Chong Wei hampir menggapai emas yang pertama dalam sejarah sukan Malaysia. Perlawanan itu berlangsung dalam tekanan yang tinggi. Setiap mata diraya dengan peringat dan semangat. Namun akhirnya, dengan perbezaan tipis, beliau tewas. Dan air mata Lee Chong Wei ketika menerima perak itu mencerminkan betapa dalamnya makna perjuangan seorang atlet. Dan inilah detik geramai itu di Rio 2016. Selepas bertahun-tahun menunggu, Lee Chong Wei akhirnya menewaskan Lindan. Di sebalik kekecewaan Olimpik, Lee Chong Wei membuktikan keunggulannya di pentas All England. Beliau menjuarai kejohanan itu sebanyak 4 kali. Tahun 2010, 2011, 2014 dan 2017. Serta kemenangan bukan sekadar piada, tetapi lambang kegigihan, konsistensi dan kehebatan seorang legenda.
Malaysia Open 2018. Perlawanan ini menjadi penutup manis buat karya Lee Chong Wei. Menentang Kento Momota yang jauh lebih muda, beliau membuktikan dia masih berbisa. Dalam sorakan gemuruh rakyat Malaysia, beliau meriah kejuaraan Malaysia Open buat kali ke-12. Dan bola terakhir ini adalah simbol perpisahan penuh marah seorang legenda. Challenge. Jorge says he's won his 12th Malaysian Open title. Setiap atlet pasti akan sampai ke satu titik dalam hidup mereka di mana mereka terpaksa buat keputusan yang paling sukar. Bagi Datuk Lee Chong Wei, titik itu tiba pada tahun 2019. Pada 13 Jun 2019, beliau secara rasmi mengumumkan persarahannya daripada dunia badminton. Ramai rakyat Malaysia terkejut dan sedih, tapi dalam masa yang sama, kita semua faham keputusan yang dibuat. Sebelum itu, pada tahun 2018, beliau disahkan mengidap kanser hidung tahap awal. Walaupun beliau berjaya pulih selepas menjalani rawatan, doktor menasihati supaya beliau tidak lagi aktif dalam sukan demi menjaga kesihatannya. Bukan mudah untuk seorang legenda seperti Datuk Lee Chong Wei menggantung raketnya. Badminton adalah hidup beliau sejak kecil lagi, tapi keputusan yang beliau ambil sangat berani dan penuh pengorbanan. Walaupun beliau tidak lagi berada di atas gelangan, semangat juangannya tetap menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara selama lebih 2 dekad. Daripada gelangan kecil di Bukit Menterjang, beliau melangkah ke pentas dunia dan membawa pulang peringkat demi peringkat untuk Malaysia. Kini selepas bersara, beliau masih terus menyumbang kepada dunia sukan dengan berkongsi ilmu dan pengalaman kepada generasi baru. Now I just buat the announcement I retire, and I think more important I want to thank you and today all the media and 19 years all the media and my friend rakyat Malaysia and all the way support saya. Saya Lim Zeliang Jonathan. Saya bermain badminton sejak kecil. Tetapi saya tidak pernah menerima latihan yang profesional. So, biasa cari kawan-kawan main juga sajalah. Dan kalau ada pertandingan. Ya, kerana semasa kecil saya selalu menonton perlawanan dia dengan orang lain di televisyen. Dan ini menyebab saya menarik dengan sukan badminton. Saya rasa daripada dia punya kekuatan semangat dan orang cakap apa, dia sanggup, dia tekun lah dalam satu sifat untuk contohnya dia tekun kan main badminton sampai Pencapaian lebih tinggi. So daripada ketekunan tu orang ramai boleh teladani lah. Saya nampak semangat pantang menyerah dan patriotisme dalam Datuk Lee Chong Wei. Dalam satu Malaysia Open dia menang, tapi dia sudah tua dan sudah 36 umur dia. Dan tapi dia menang, ambil champion dan membiarkan tinggal tu kekal di Malaysia. Datuk Lee Chong Wei ada menunjukkan semangat, tidak mudah berputus asa. So sebagai pemain, saya juga akan try my best dalam setiap pertandingan yang saya menyertai. Saya cuma nak cakap mengucapkan terima kasih lah kerana dia sudah bawa banyak perawan yang menarik dan dia memberitahu saya badminton.